Perak Tour. Perak sebelum 1528. Kerajaan Gangga dia didirikan pada tahun 850 Masihi oleh Raja Ganjur Sirjuna daripada Kedah Tua. Saya buat rakaman sikit ni untuk saya nak dokumentasi. Oh, yang itu Kota Gangga. Yang Kota Putih itu adaptasi pada sains berbeza. Yang tu cerita campur tua. Dulu ni dipanggil negeri Kembayak Negara. Masuk Kembayak Negara tu, lepas kerajaan Kembayak Negara tu jatuh, jadinya campur. Lepas tu campur tu dia ada etnik Cina, Hakka, Hokkien, Teochew tu semua tu etnik Cina. Etnik Cina ni, etnik Bek ni dia masuk dalam negeri campur tu, kemudian dia bina kekuatan. Bila dia cukup kuat, dia bantai Raja Campur tu, kemudian dia ambil negeri campur tu dijadikan Vietnam. So, selari dengan Selat Melaka sampai Teluk Siam tu dulu dipanggil Malaysia. Selari dengan Vietnam tu sampai Filipin dulu dipanggil Chansi. 1524 dan dia ada British Belanda ambil belah Indonesia, British ditukar lah Malaysia include Chansi menjadi China Selatan. Itu sejarah. Sejarah. Oh, hebat Tok Okey punya ni Dia dulu sampai ke Taiwan tu masih lagi orang Melayu. Oh, dia lah dulu kita Batu Jet. Nusantara dulu kita. Batu Jet. Story. So galeri ni Kau punya. bila saya buat benda tu gantung pada kitab tua tu. Kalau tanda Maharaja tu je. Oh, pasal. Dapat sangat data yang tu pasang kan. Kita cari sendiri. Yang ada jasa. Kita sekarang ni Macam mana kena faham bila ni orang rumah sakit nak mula balik kita kena cari sendiri. Dia Takkan cari kena untuk cerita kita. apa banyak Pembantu dia pun dia kita bermula kalau dengan wasiat Haji Hadi, wasiat Rusli Dobi, wasiat Bung Karno, wasiat Buya Hamka, wasiat Raja-Raja Melayu. dululah. Kau panggil seorang cakap Dia ini adalah wasiat-wasiat. Wasiat ni ditinggalkan oleh orang yang dah mati. Yang nak melaksanakan wasiat siapa dia? Orang yang ditinggalkan lah. Kita generasi yang hidup. Wasiat. Yang ada kesedaran lah, yang berjiwa Melayu. Adakah kita menunaikan tanggungjawab wasiat yang telah ditinggalkan oleh orang yang dah mati tu? Itulah buat galeri tu untuk menceritakan orang Melayu tu. Kampung Cepur tu dia bakar oleh kaumnya tahun 1942. Betul. Itulah benda sejarahnya yang kita nak terapkan balik ni. Lenggong ni Saya tengok. bukan resi. Saya nak cerita benda tu. Ya. Kalau saya resi pun so what? Ni negeri saya. Betul. Macam saya mungkin sebahagian kecil, tapi dalam cara saya lah, sebab saya untuk dokumenkan dalam berbentuk karya seni lukis. Ya. Sebab macam saya kenal dengan arwah Halim Nasir. Dia penulis, dia orang Lenggong. Dia penulis buku, dia kerja museum. Jadi saya kenal dengan dia. Jadi dia kata, "Noah, engkau macam mana engkau nak dokumenkan balik tentang rumah-rumah Melayu, dunia Melayu? You kena menulis." Macam saya tak minat melukis. Jadi saya dokumenkan dalam berbentuk karya seni. Jadi saya melukislah siri rumah-rumah Lenggong semua, tapi saya kaji dari segi rumah saja. Saya tak kaji dari segi sejarah dia. Jadi mungkin satu hari kita buat macam dibukukan dengan sejarah tadi, dengan buku, dengan cara kita ada tanggungjawab tuan dengan dunia seni tuan, tanggungjawab kat atas Melayu ni. Yang buat sele dia tanggungjawab dia dengan bentuk sele dia. Yang buat sele ala-ala rumah Melayu ledek. Betul lah kita. Dia masuk kena terapkan nilai-nilai. Kena terapkan lah, betul. So yang yang puisi ni dia akan buatlah jenis-jenis puisi yang berteraskan nasionalis. Lah sekarang puisi pun tidak ada yang nasionalis. Jadi kita nak hidupkan balik ni macam Kelarai Datuk ni, dia nampak ni dia buat Kelarai ni adalah orang Melayu punya ni. Sungguh pun tak banyak, tapi kita dapat satu sudut labu sayur macam Tok Aki simpan balik basikal-basikal Jepun lah apa semua barang-barang tu. Itu satu langkah dokumentasi yang sangat baik. Dia sekarang tuan berkarya secara tuan. Saya berkarya secara saya. Betul? Saya sedang berkarya di galeri tu. Tapi orang tak nampak dalam sudut tu. Orang nampak kata saya ni mirip ke museum, mirip ke galeri. No, saya sedang berkarya. Betul. Jom kita
yang berlaku kat situ. Kemudian tahun 1533 Tun Saban bergaduh dengan Rakyat Rawit. So yang tu adalah rujukan penting. Itu bila orang Lenggong kata Lenggong ni dibuka oleh orang petani. Salah. Dia first generation adalah orang Melaka. Dia mula buka. Lepas dia buka tu, orang petani pun boleh ramai. Sebab waktu itu dah mula diperintah oleh raja perempuan, Puteri Hijau, Puteri Ungu apa semua tu. So dia tak selesa dengan raja-raja tu, dia nak berlaku pemberontakan di sana. So dia masuk naik kat sini. Tok Mayang Beng buka kampung Beng, Tok Sandar Halu Alam buka kampung Luat, ada kampung sekitar ni semua. Geng-geng tu main buka kampung lah. Sebab kampung apa dah ada pembangunan dekat sini dibuka oleh orang Melaka. And then kita mengatakan dibuka oleh orang petani. Salah. Sebab tu saya hujung minggu ni bagi orang kampung. Jangan kita suka ambil benda yang apa yang meninggalkan sejarah kita. Aki dipanggil. Pelancongan. Jangan benarkan orang lain masuk. Kita kena monopoli sebab kita nak cerita tu adalah budaya Lenggong. Bukan kita nak cerita budaya yang menumpang. Kalau macam tadi Pak Haji cakap, depa nak naik ke budaya komunis dekat Ikan. Salah. Ada tak? Salah. Kau banyak ah. So, kita kena cerita, kena stop benda tu. Yang tadi yang dicakapkan tadi itu sesuatu yang tidak bagus. Saya merasakan bila kemasukan orang yang ada duit, badan-badan yang ada duit, yayasan